Salam sejahtera semua, saya Albert. Selamat kembali ke channel saya, Reformati. Mari kita kupas satu pendedahan mengejutkan seluruh negara yang disiarkan oleh Portal Malaysia Kini semalam berhubung SPRM bersekongkol dengan mafia korporat yang bernama Victor Chin. Selepas menjadi antara tumpuan dalam skandal mafia korporat, ahli perniagaan Victor Chin semalam mendedahkan melalui Portal Malaysia Kini bahawa terdapat seorang ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat PKR telah menerima wang tunai sebanyak 9,500,000 untuk membantu menyelesaikan isu mafia korporat yang dialaminya. Victor Chin juga mengancam untuk mendedahkan identiti ahli parlimen itu jika wang sebanyak 9,500,000 tidak dikembalikan kepadanya. Dalam dokumen setebal 40 halaman yang memperincikan kronologi peristiwa yang didakwanya, Victor Chin berkata bahawa ahli parlimen yang tidak dinamakan itu memintanya untuk mengatur wang tunai sebanyak 10 juta ringgit bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Victor Chin dengan bercakap dengan geng mafia korporat supaya berhenti menyasarnya. Victor Chin mendakwa dia berjaya menguruskan wang tunai sebanyak 9,500,000 pada mulanya kepada ahli parlimen itu, tetapi baki 500,000 tidak pernah diserahkan kepada ahli parlimen itu kerana individu tersebut tidak menyelesaikan isu yang dialaminya. Victor Chin mengeluarkan pesanan keras kepada ahli parlimen yang tipu wang sogokannya. Victor Chin berkata sila pulangkan wang 9,500,000 sebelum 30 Mac atau dia akan mendedahkan identiti ahli parlimen itu secara umum. Susulan daripada itu, Portal Malaysia Kini telah menghubungi Victor Chin untuk maklumat lanjut mengenai dakwaannya. Dalam satu lagi kenyataan panjang lebar, Victor Chin mengulangi rayuannya kepada Ketua Polis Negara Khalid Ismail untuk membongkar kebenaran di sebalik dakwaan skandal mafia korporat, seolah-olah memberikan bayangan bahawa pihak polis mengetahui siapa sebenarnya merupakan dalang di sebalik modus operandi mafia korporat, melibatkan Ketua Pesujaya SPRM Azam Baki serta pegawai sekutunya di dalam SPRM dengan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan kegiatan menangkap, mengugut dan merampas kawalan syarikat tersenarai awam yang disasar oleh pihak tertentu dengan balasan haram yang agak lumayan. Victor Chin juga memperincikan kronologi peristiwa yang dikatakannya menunjukkan bahawa bagaimana kumpulan mafia korporat menyasarkannya dan rakan kongsinya untuk merampas kawalan syarikat tersenarai awam NextG Berhad yang memperoleh kontrak signifikan dari kerajaan Madani pada tahun lalu dengan jumlah nilai hampir cecah 2.5 bilion ringgit. Bulan lalu, media antarabangsa Berempat menamakan Victor Chin sebagai sebahagian daripada rangkaian ahli perniagaan mafia korporat yang didakwa bersekongkol dengan SPRM untuk merampas syarikat korporat pesaing. Minggu lalu, Victor Chin mengeluarkan kenyataan panjang lebar mengenai siasatan anti pengubahan wang haram AMLA yang sedang dijalankan. Dia mendakwa pihak berkuasa membekukan lebih 500 akaun bank yang dikaitkan dengannya, menyebabkan kesan sampingan yang luas kepada pihak ketiga. Victor Chin mendakwa pasukan petugas khas anti pengubahan wang haram polis bertindak secara tidak munasabah dalam siasatannya yang bukan sahaja menjejaskannya tetapi juga rakan sekutu, pelabur dan peniaga yang berkaitan dengannya. Victor Chin menegaskan bahawa dia telah bekerjasama sepenuhnya dengan polis termasuk kembali ke Kuala Lumpur pada 29 Disember lalu untuk memberikan kenyataan. Selepas itu, dia direman selama 3 hari. Walau bagaimanapun, dia mendakwa pihak berkuasa terus membekukan akaun dan menyebuah hartanah yang dikaitkan dengannya. Saudara dan saudari semua, terdapat sesuatu yang sangat pelik. Saya ingin menekankan di sini. Seminggu lalu, Victor Chin telah mengeluarkan kenyataan permohonan maaf secara terbuka kepada Menteri Pengangkutan merangkap Ketua DAP Anthony Loke. Menurut penjelasan Victor Chin, isu mafia korporat telah menyusahkan serta mewujudkan imej negatif kepada Anthony Loke. Tetapi sehingga kini, Anthony Loke masih belum membuat sebarang kenyataan berhubung perkara ini. Kita menuntut penjelasan berkenaan hubungan di antara Victor Chin dengan Anthony Loke. Mustahil Victor Chin tiba-tiba memohon maaf dengan Anthony Loke secara terbuka. Tindakan tersebut sangat meragukan, seolah-olah ada maksud tersembunyi dalam kata-katanya. Kita ingin tahu apa kaitan dan peranan Anthony Loke dalam skandal mafia korporat. Adakah Anthony Loke terlibat dalam kegiatan jenayah tersebut? Ketua DAP Loke, rakyat Malaysia sedang menunggu jawapan kau.
engkau takkan terlepas selagi kau tak menjawab soalan ini dengan jelas. Terakhirnya, saya menggesak Victor Chin segera mendedahkan nama ahli parlimen PKR yang menerima rasuah sejumlah 9,500,000 daripada dia. Seluruh rakyat Malaysia sedang menunggu nama individu itu didedahkan. Kejadian ini akan menjadi satu tamparan besar kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Kononnya tegas membantas rasuah dan salah guna kuasa. Biar Anwar Ibrahim malu dengan apa yang terjadi. Jilat balik ludah dia sendiri. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika saudara dan saudari suka perkongsian saya, jangan lupa subscribe, like dan share untuk menyokong usaha saya terus menyediakan video selanjutnya kepada anda. Jumpa lagi. Jangan lupa lawan tetap lawan.